Arab Saudi kini dalam fasa persiapan awal bagi menyambut ketibaan jemaah haji dari seluruh dunia bagi tahun 2025. Pihak berkuasa Saudi sedang giat menjalankan usaha memperkukuhkan infrastruktur, meningkatkan keselamatan dan memperkemaskan perkhidmatan di Mekah dan Madinah. Antara persiapan utama termasuklah penggunaan sistem pengurusan orang ramai yang lebih canggih, meluaskan kemudahan infrastruktur, serta penggunaan teknologi terkini bagi melancarkan operasi sepanjang musim haji. Kementerian Haji dan Umrah menekankan aspek perjalanan umrah seperti pengurusan pengangkutan, persediaan penginapan serta perkhidmatan kesihatan dan kecemasan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan sepanjang ibadah haji. Jemaah Haji 2025 dijangka akan mula tiba di Arab Saudi pada minggu terakhir Syawal 1446 Hijrah, iaitu antara 22 hingga 28 April 2025. Sebagai persiapan awal, Kementerian Haji dan Umrah sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa penerbangan awam bagi menyelaraskan jadual penerbangan antarabangsa. Tambahan pula, proses pendaftaran biometrik turut dilaksanakan bagi memastikan kemasukan para jemaah ke tanah suci berjalan dengan lebih lancar dan sistematik. Dengan segala persiapan yang sedang dijalankan, musim haji 2025 dijangka lebih mudah dan tersusun dalam sejarah. Ini adalah berita terkini daripada Kerajaan Arab Saudi. Ikuti kami untuk info yang lain. Jangan lupa like, komen dan sharekan video ini. Kembara Sufa, teman Kembara suci anda.